Berita melaporkan Mahkamah Rayuan menolak rayuan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd dan Hydroshop Sdn Bhd bagi mendapatkan injansi ad interim untuk menghentikan penyerahan konsesi Menara Kuala Lumpur kepada LSS Service Master Sdn Bhd iaitu LSS-SM. Jadi ramailah walanon yang komen di mana mengatakan bahawa MKLSB ini telah kalah kes di mahkamah dan tidak mempunyai apa-apa hak untuk mempertikai keputusan kerajaan untuk award konsesi kepada LSS-SM. Saudara, injansi ad interim ini adalah merujuk kepada satu perintah sementara yang dikeluarkan oleh mahkamah sebelum sesuatu kes akan dibicarakan atau diputuskan sepenuhnya. Faktanya sekarang ialah Kementerian Komunikasi dan LSS-SM telah pun mengambil satu tindakan yang membelakangkan proses mahkamah yang sedang berjalan pada waktu itu, di mana tujuan mereka berbuat sedemikian untuk menukar status quo hal perkara yang di dalam pertikaian. Oleh sebab itu, MKLSB telah mengambil satu tindakan penghinaan mahkamah terhadap Kementerian Komunikasi dan juga LSS-SM. Dan hal ini dalam pengurusan kes dan akan didengar di mahkamah pada 5 Jun 2025. Inilah sikap kerajaan Madani yang semakin angkuh hanya kerana mereka berkuasa. Dan rakyat hanya mengharapkan mahkamah menjadi benteng terakhir hak rakyat dan tidak akan mengecewakan rakyat. Dan apakah reaksi rakyat Malaysia?